Kena sungguh belajar. Fardu ain, ilmu fardu ain ni sebenarnya sepatutlah kalau ikut jalanan didikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita ni kan nak hidup keluarga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita, keluarga kita nak hidup jalanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, reti boleh terima ilmu, ajar ini, ajar pegangan, ajar semayang bang, ajar bab hati perut, tauhid, fiqh, tasawuf. Itulah apa panggil keluarga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni keluarga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca buku, ambil buku-buku hadis, cerita kelebihan, baca hadis kelebihan, lepas tu baca hadis kelebihan. Itu keluarga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cerita kelebihan pun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam betul, waktu sunat kita baca untuk menggemurkan, untuk jadi membangkitkan semangat kita buat amal. Tapi sebelum nak bangkit semangat buat amal, ajar dulu cara buat amal. Waktu fardu ain. Ni macam Nabi 23 tahun menyampaikan agama, cerita fadilat je kali. Nabi menyampaikan agama 23 tahun ni, Mekah, Madinah tu, Nabi cerita fadilat je. Tak mau cerita lah bab ilmu hadis tu, hadis fadilat tu sahih ke tak, tak mau cerita tu. Nak ceritanya seolah-olahnya kalau baca ilmu agama, keluarga sunnah, baca buku fadilat, baca hadis, hadis cerita fadilat. Jadi itu je hak Nabi bawa selama kini. Kita ajar dulu cara buat, lepas tu barulah cerita kelebihan. Itu panggil keluarga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah orang yang dapat dirikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman kita ni pahalanya besar daripada hak pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kita ni kediam sangat dah. Hak besar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akidah. Kita faham sunnah Nabi kot serban, janggut gitu dah. Hati itu sunnah juga. Itu sunnah yang sunat. Sunnah juga perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada buat lebih kurang. Hak Nabi buat dia lebih kurang walaupun sunat pun. Tapi hak asas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pegangan. Ilmu tu asas dia. Nak bawa sunnah Nabi, balik pada pegangan, balik pada ilmu. Jadi kita nak dirikan keluarga sunnah, kena ajar ilmu agama lah. Tak pandai. Ya, kadang-kadang kita ni bukan tak pandai, pandai juga sikit-sikit sebanyak hal kita. Tapi nak ajar tak pandai, kita pastikan anak cucu kita belajar. Itu je lah.